Halo nih guys, apa khabar? Sam lagi ya. Ini hari nak review satu kereta. Walaupun ni kereta sudah 20 tahun. Ni kereta tahun 2005 CR-V iVTEC. Ini pakai yang Lear punya legendary punya engine K20A 2.0 tu. Ini sangat cantik punya kereta. Walaupun dah berumus tinggi sedikit, yang paling penting conditionnya. Ini kereta masuk, Sam hanya buat selapis cat dengan original steering dia punya leather, sudah koyak sikit, Sam jahit sendiri. Pakai balik juga kulit yang betul Mari kita tengok bahagian depan, start dari papan pintu. Ni high spec, ada leather punya door trim Kapet semua original lagi, berbulu tebal sejak baru. Ini pun belum cabut sejak dulu lah, dah lama dah foam ni. Ini ada datang dengan leather seat. Dulu punya owner balut dengan cantik. Ini pakai jahit punya. Dia punya shoulder semua balut dengan sangat cantik. Papan pintu passenger side sangat cantik. Dia boleh tengok dia punya dashboard. Player semua still original lagi sejak baru. You boleh tengok condition dia punya knob, gear. Kita tengok ini yang paling special. Kerana datang ni, kereta dah lama sikit. Dia punya leather sudah haus. Ini Sam yang jahit. Ini jahit ni macam original Ini cowhide leather yang betul. Kalau buat dekat luar dekat 300 lebih. Mari kita tengok dia punya mileage. Mileage sejak baru tak ada ubah ya. Hanya 223,000 sejak baru. Bermaksud ni kereta hanya jalan dalam lingkungan 10,000 per tahun. Ini bahagian papan pintu belakang. Sama, tak ada calah-calah. Bermaksud ini owner dulu belakang jarang bawa orang. Leather pun satu set. Yang agak baru. Kapet pun semua original lagi sejak kereta baru. Papan pintu sangat cantik lagi. So you boleh tengok condition owner yang lama jaga ni kereta. Betul rapi, betul cantik. Ini tengok bahagian engine bay yang sangat cantik. Semua mantap-mantap lagi, tak ada leaking, tak ada apa Sam ada juga bagi jaminan. Kalau melibatkan pinjaman, boleh datang cuba test kereta, baru kita bincang lanjut. Dah tengok video dalaman dia, betul cantik tak condition dia? Ini tetap Sam still bagi you jaminan yang asas. Engine, gearbox, aircon mesti nak sejuk. Yang paling penting, jantung ni kereta masih elok dan mantap lagi. Okay, so kalau anda punya nama ada masalah yang tertentu atau you punya budget tak begitu tinggi, boleh mampu beli cash, Sam ada pinjaman loan kedai. Boleh cuba call Sam, tengok apa Sam yang boleh bantu, atau nama you anda ada masalah pinjaman seperti blacklist, AKPK, CITOS, Sam boleh settle. Sila call nombor tertera di bawah. Sam cuba bantu masalah anda dari segi loan kedai. Terima kasih banyak-banyak.